Okey, Alhamdulillah hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan. Saya bergabung dengan sahabat saya iaitu Eddie di belakang takbir. Supaya nanti esok kalau awak dah famous ke saya dah famous, dia boleh ingat ini video pertama awak buat. Kita ada satu deliver iaitu Alphard Z tahun 2024. Customer datangnya daripada previous customer. Dia recommend saya untuk belilah dengan customer ni, Tuan Syahid. Terima kasih banyak kerana membeli dengan Fahmi Nazuli dan juga Dunia Recon. Customer tak tengok kereta terus booking. Dia pilih macam-macam kereta lah. Nanti jadi customer sampai, kita akan tanya review customer. Macam-macam kereta, pilih tukar sana sini. Akhirnya saya pilih kereta yang incoming stock, grade 6A. Mileage baru saja 8,000. Customer tak tengok kereta langsung, terus booking. Saya cakap dengan tu, abang, kalau abang tak suka kereta sampai, abang boleh cancel. Kereta memang tak payah touch up lah sebab kereta 6A kan. Sampai je Malaysia, customer terus tengok, terus on. Alhamdulillah hari ini hari yang dinantikan untuk deliver untuk Tuan Syahid Alphard Z tahun 2024. Alhamdulillah dah selesai deliver. Tahniah atas pembelian kereta. Okay, kita nak tanya daripada awal lah. Daripada awal abang beli kereta dengan saya, pilih kereta sampai dapat kereta incoming. Abang tak tengok kereta, semua nak tahu. Okay, Alhamdulillah memang sangat berpuas hati lah. Terutama sekali dengan servis layanan daripada Fahmi. Daripada awal beli kereta ni, terus terang saya cakap, saya memang tak approach seller lain apa semua tempat lain. Saya memang Fahmi seorang sebab saya beri kepercayaan penuh kepada Fahmi. Pada awal urusan tu berjalan lancar lah. Tak ada apa-apa masalah daripada pemilihan kereta apa semua, and then dah deliver pun seperti apa yang saya expect. Alhamdulillah lah, servis Fahmi yang tip-top lah, terbaik. Terima kasih banyak-banyak Fahmi. Alhamdulillah diberikan rezeki untuk memiliki Toyota Alphard ni. Saya beli ni pun untuk keselesaan keluarga saya. Memang saya beli ni untuk keluarga je. Tadi kan memang tak nak beli, tapi sebab keluarga dah bertambah tahun lepas, so diberikan rezeki untuk memiliki Alphard dengan bantuan Fahmi. Terima kasih banyak Fahmi. Booking tak tengok kereta? Booking pun tak tengok kereta, tak ada apa. Memang percaya 100% pada Fahmi. Pegang kata-kata dia. Alhamdulillah dapat kereta yang rating. Ni pun nak raya, dapat kereta yang memang TikTok lah, grade 6A lah. Memang susah nak dapat lah. Saya tahu kereta Recon ni kalau paling top yang saya dengar 5A lah. Ni dapat 6A, memang terbaik lah Fahmi. Ucap tahniah kepada Tuan Syahid dan juga family dia. Jumpa lagi kita di video akan datang. Yang nak beli kereta Recon, jangan lupa kontak Fahmi talian 012-866604. Okay, bye-bye. Cari Fahmi. Alhamdulillah. Okay, masih banyak lah. Okay, masih banyak. Terima kasih Fahmi.